bersama saya sekarang untuk liputan Pesta Buku Kelantan 2025 yang bertempat di Media 7 Kelantan, Kota Baru. Pesta buku ini merupakan anjuran daripada Pencabatan Negeri Kelantan dan Persatuan Perpustakaan Sekolah Kelantan. Banyak perkara menarik yang saya akan tunjuki kepada kamu semua. Juga persembahan nyanyian daripada pengunjung Pesta Buku. TVPSS sekolah kami berpeluang untuk menemu ramah seorang penulis buku terkenal, iaitu Aisyah Hijana. Kak Aisyah ada kongsikan beberapa tips penulisan buku, antaranya ialah emosi yang baik. Kak Aisyah berkongsi tentang pentingnya mempunyai emosi yang baik untuk menghasilkan karya yang baik. Kami juga sempat menemu ramah salah seorang pengunjung Pesta Buku untuk bertanya tentang perasaan dan pengalaman mereka menghadiri Pesta Buku. Mereka gembira berpeluang menyertai Pesta Buku kali ini. Pengalaman ini memberi manfaat dan pengalaman yang bahagia buat mereka. Saja untuk liputan pada hari ini. Jumpa untuk liputan yang akan datang.